Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi pengalaman saya menghadiri seminar pengawas pusat sumber. Selain menghadiri seminar, kami juga membuat lawatan sambil belajar dan sedikit temu bual. Pada 27 hari bulan 5 2025, kami bertolak dari KKIA ke KLIA. Apabila kami tiba di Kuala Lumpur, kami mendaftar masuk ke hotel. Pada malam itu, kami pergi ke Seri Pacific Hotel dan PWTC. Keesokan harinya, pada 28 hari bulan 5 2025, kami pergi bersarapan. Selepas itu, kami menaiki LRT. Saya juga ada membuat temu bual bersama pengunjung. Seterusnya, kami membuat lawatan sambil belajar di Petroscience dan Aquaria. Sambil melawat, kami menemu bual seorang pekerja akuaria. Pada petang itu pula, kami pergi ke PBA KL untuk membuat sedikit temu bual. Kami menemu bual pekerja karang kraft dan penulis buku. Pada 29 hari bulan 5 2025 merupakan tarikh seminar pengawas pusat sumber diadakan. Seminar itu bertempat di Seri Pacific Hotel. Kami berasa sangat teruja pada hari itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cahaya Isyira binti Abdul Razak, merupakan wartawan kru TVPSS Al-Ghazali, SK Buang Sayang Papar yang bertugas pada hari ini. Sekarang, saya berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, anjuran bersama Perbadanan Kota Buku dan Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertempat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Pesta buku ini berlangsung pada 23 Mei hingga 1 Jun 2025. Bermula pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tema pesta buku ini ialah buku membaca memimpi. Pesta buku ini sudah berlangsung sejak 1981 dan tahun ini merupakan pesta buku yang ke-42 tahun. Pesta buku ini juga sudah menjadi salah satu program yang dinanti-nantikan oleh para peminat buku dan pembaca tegar. Dengan lebih 1.25 juta pengunjung dari dalam dan luar negara yang datang ke pesta buku ini pada setiap tahun. Kami membuat temu bual bersama penulis-penulis buku seperti Imuda, Aman Wan dan Aimaisara. Saya juga telah menemu bual Dr. Zuraida Hanim yang merupakan pengerusi Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia. Pada waktu petang pula, kami pergi membeli belah di Sogo. Pada 31 hari bulan 5 2025, kami pun bergerak ke Airport Subang untuk perjalanan balik ke Kota Kinabalu. Pada masa itu, saya berasa sedih dan dalam masa yang sama, saya berasa gembira kerana dapat berjumpa dengan keluarga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.